Ya Jibril, wa ma tarfa'u minha, apakah 10 perkara yang kau nak cabut itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril alaihissalam, al-awwalu arfa'ul barakata minal ardi. Nombor 1, saya cabut keberkatan. Berkat benda yang dah dicabut. Sebab itu berkat dah tak ada dah. Tuan-tuan cari berkat mana ada. Jakim boleh keluar sijil halal saja, sijil berkat tak ada. Minuman halal, berkat belum tentu. Makanan halal dan thayyibah, barakah belum tentu. Baik itu kita pelik, orang tua dulu makan durian, kita pun makan durian. Tapi kenapa kita makan durian masuk hospital? Benda yang sama tetapi mudarat lain pula dah. Pelik kita. Sigaret ke rokok, apa orang tua dulu tak isap rokok. Ingat macam mamah atau makau tu. Kalau aku duit kahwin, saya ingat 2 bungkus kalau aku duit kahwin zaman-zaman dulu. Tapi sihat-sihat juga, meninggal 70, 80 umurnya. Kita 40 lebih, melipat dah badan, macam sakit. Pelik. Bukan nak kata rokok tu barakah, tidak. Misteri.